Pernah tak korang dengar budak baru umur 4 tahun tengah main depan rumah tiba-tiba terus hilang macam tu je? Jadi nama dia adalah Kelly Ann Bolton, budak perempuan comel berambut perang baru umur 4 tahun masa tu. Masih kecil tapi jenis budak yang cepat buat orang sayang dengan dia. Dan Kelly ni anak tunggal kepada Judy dan Rob, satu-satunya cahaya mata yang dorang ada. So bila anak tu seorang je, memang segala perhatian, kasih sayang dan harapan pun tumpu dekat dia je. Dari segi perwatakan, Kelly ni dia bukan jenis pendiam tau. Dia aktif, suka bercakap dan suka main benda-benda simple. Kalau tengah happy, dia suka ketawa kecil sambil main sorang-sorang. Dan dia ni sangat rapat dengan mak dia, iaitu Judy. Kemana je mak dia pergi, Kelly ni mesti akan ikut. Jadi bila dia hilang nanti, korang boleh bayangkan tak betapa runtuhnya dunia mak dia masa tu. Diorang sekeluarga ni tinggal dekat satu kawasan perumahan yang tenang kat Pittsford, New York. Tempat tu bukan bandar besar pun, jenis kawasan kejiranan yang sunyi. Rumah semua terus susun cantik dan jiran-jiran pula kenal antara satu sama lain. So nak kata selamat tu memang selamat lah. Boleh dikatakan seolah-olah macam tak mungkin benda jahat tu boleh jadi dekat situ. Jadi ada satu hari tu, cuaca pun tengah elok, langit pun cerah dan angin sepoi-sepoi je. Judy pun rasa tak salah kot kalau dia bagi Kelly main sekejap dekat luar. Kawasan depan rumah pun bukannya jauh. Dia pun boleh nampak jelas dari tingkap ruang tamu dia. So Kelly masa tu tengah seronok dengan basikal kecil dia. Jenis basikal 3 roda yang budak-budak suka tu. Yang orang panggil big wheel. Jadi dia pun kayuh perlahan-lahan dekat laluan depan rumah sambil ketawa bahagialah. Kadang-kadang dia berhenti pandang sekeliling, lepas tu sambung kayuh lagi. Judy pun relax je dekat dalam rumah. Sekali-sekala dia akan tengok jugalah dekat tingkap tu. Tengok anak dia tengah leka main. Suasana pun tenang masa tu. Tak ada bunyi pelik. Tak ada sesiapa pun lalu lalang. Semuanya nampak biasa je. Tapi lepas beberapa minit, Judy mula rasa pelik tau. Dia panggil nama Kelly dari dalam rumah tapi tak ada sahutan. So masa tu memang sunyi sangat dan hati dia pun dah mula rasa tak sedap. Jadi dia pun terus buka pintu, melangkah keluar dan masa itulah dia nampak satu benda yang buat jantung dia hampir berhenti. Yang ada masa tu cuma basikal Kelly je yang terbiar dekat laluan depan rumah. Tapi Kelly dah tak ada. Judy pun terus jerit panggil nama anak dia. Kelly, Kelly, tapi tak ada bunyi. Rob pun dah kelang kabut keluar dan masa tu jiran-jiran pun mula keluar tengok apa yang kecoh. Bila diorang tahu Kelly ni hilang, diorang pun sama naik panik juga. Lepas tu dalam masa sejam, kawasan depan rumah Kelly dah penuh tau. Polis sampai, unit K9 pun sampai. Diorang mula pusing satu kawasan kejiranan. Ada yang masuk hutan, ada yang turun longkang dan ada juga yang ketuk setiap rumah tanya soalan. Jiran-jiran pun masa tu memang semua nak tolong cari Kelly juga. Lepas tu pihak berkuasa buka satu hotline khas. Sesiapa yang tahu apa-apa walaupun sekecil mana pun maklumat boleh hubungi nombor tu terus. Masa tu nama Kelly mula jadi sebutan tau. Bukan dekat Pittsford je, tapi satu negara dah mula kenal wajah budak comel ni. Tapi makin hari, makin senyap. Seminggu pun dah berlalu, tak ada satu pun maklumat yang membantu. Dan sebulan selepas tu, keluarga dia ni masih tak berhenti berharap. Tapi yang diorang dapat, cuma panggilan palsu dan spekulasi kosong. Dan sampailah setahun pun berlalu, tetap tak ada satu pun petunjuk. So guys, selama 2 tahun, hidup Judy dan Rob ni dah tak macam dulu lagi. Setiap hari rasa macam mimpi buruk yang tak pernah habis. Diorang makan tak lalu, tidur pun tak lena. Bayangkan setiap kali telefon berbunyi, jantung terus berdegup kencang, hati penuh harapan. Kononnya mungkin kali ni ada berita pasal Kelly. Tapi setiap kali tu juga yang datang cuma kekecewaan. Kadang-kadang ada orang call bagi maklumat palsu. Ada yang main-main, ada juga yang sengaja ambil kesempatan. Tapi mak ayah Kelly tetap tunggu. Walaupun satu dunia dah mula senyap, diorang tak pernah betul-betul berhenti. Siasatan pun makin lama makin perlahan. Satu demi satu pegawai yang handle kes ni ditukar. Setiap kali ada tim baru, harapan baru pun timbul. Tapi bila tengok hasilnya tetap sama. Hati pun makin hancur. Dan akhirnya, kes tu diklasifikasikan sebagai cold case. Sebab tak ada bukti, suspek tak jelas dan tak ada hala tuju. Tapi yang paling buat semua orang bingung, budak ni hilang depan rumah dia sendiri tau. Kawasan tu bukannya besar pun. Jarak rumah ke hujung jalan tu boleh nampak. Jadi logiknya, tak mungkin Kelly ni sempat pergi jauh. Dan soalan ni asyik berlega dalam kepala mak ayah dia setiap hari. Kalau bukan orang luar, siapa yang ambil? Kalau penculik, kenapa tak ada saksi? 2 tahun dah berlalu sejak Kelly hilang, tapi kes ni masih menghantui keluarga dia. Dan dekat pihak polis pula, walaupun banyak fail lain masuk, ada beberapa pegawai yang masih tak boleh lepaskan kes ni macam tu je. Diorang rasa ada sesuatu yang tak kena macam. Jawapan sebenar tu sebenarnya dah dekat sangat, cuma belum keluar. Dan satu hari dalam tahun 1996, polis dapat peluang yang selama ni diorang tunggu. Peluang untuk bercakap dengan seorang lelaki, bukan orang asing, tapi seseorang yang pernah rapat dengan keluarga Kelly sendiri.
So dia ni bukan setakat kenal je tau, tapi pernah duduk sekali, sembang, makan sama-sama dan masuk rumah Kelly. Lelaki ni dia bukan nama besar dalam senarai suspek pun, tapi ada sesuatu tentang dia yang buat polis mula rasa curiga. Jadi polis pun susun strategi, diorang tak nak serang terus, tak nak tuduh, diorang pilih untuk mulakan dengan cara senyap. Perbualan pun diatur dalam keadaan paling tenang. Lelaki tu pun tak tahu setiap ayat yang keluar dari mulut dia sebenarnya tengah dirakam. Dan masa tengah sembang tu, dia mula tunjuk tanda-tanda pelik tau. Dia tiba-tiba tergagap bila ditanya pasal hari kejadian. Dia ulang-ulang benda sama sampailah satu tahap dia tersasul. Dan bila polis tekan lebih sikit, dia macam gelisah tau. Dan tak lama kemudian, dia pun mengaku dia cakap dia tahu apa yang jadi dekat Kelly. Dan bukan sekadar tahu, tapi dia yang bunuh Kelly. So guys, nama dia Mark Christie. Umur dia masa tu baru awal 20-an, muda lagi, bukan orang luar, bukan orang yang baru pindah kawasan, dia memang jiran dekat situ. Dan dia ni satu taman dengan keluarga Kelly. Rumah dia pun tak jauh, kalau jalan kaki pun boleh sampai dalam beberapa minit je. Dan yang buat semua orang lagi tak boleh hadam, dia ni sebenarnya bukan orang asing langsung dalam hidup budak tu. Dia dah biasa keluar masuk rumah keluarga tu. Kadang-kadang datang sembang dengan Rob, ayah Kelly. Kadang-kadang pula, kalau judi ada hal, dia akan tolong tengok-tengokkan Kelly sekejap. Macam abang kawasan lah, kononnya. Lagi satu, Christy ni kerja tempat yang sama dengan Rob. Diorang memang kenal, bukan sekadar kenal macam, oh tu jiran aku tu. Tapi diorang ni memang kenal sampai boleh borak panjang, sampai boleh amanah jaga anak sekali tau. Jadi bila Kelly hilang, dia pun nampak sibuk lah. Dia tolong cari, tolong lekat poster, siap peluk judi bagi semangat. Masa tu, semua orang tengok dia ni macam hero tau. Macam orang yang betul-betul ambil berat. Tapi itulah, tak ada siapa yang tahu dari awal lagi dialah punca segalanya. Dialah orang yang selama ni semua orang percaya tapi sebenarnya dialah dalangnya. Masa hari kejadian, Christy tunggu masa yang sesuai. Dia nampak Kelly tengah leka main basikal dekat depan rumah. Kawasan pun masa tu dah sunyi, tak ramai orang luar. Dan mak ayah dia memang tengah dalam rumah. Waktu itulah dia ambil peluang, dia datang perlahan-lahan, senyap je, tak ada siapa perasan. Dan disebabkan Kelly memang kenal Christy, kemungkinan besar dia tak rasa takut langsung lah. Mungkin Christy panggil dia atau ajak tengok sesuatu, sebab itulah dia ikut. Masa hari kejadian pun, mak dia sendiri cakap, dia tak dengar bunyi langsung jeritan atau bunyi pelik. Jadi besar kemungkinan Kelly dibawa pergi dengan cara yang senyap. Dan apa yang berlaku lepas tu, Christy sendiri ceritakan pada polis dan dia mengaku dialah yang bunuh Kelly. Cara dia buat, dia cekik budak tu sampai mati. Lepas bunuh Kelly, dia tak panik tau. Dia dah rancang semuanya. Dia ambil satu tong besar jenis drum logam. Lepas tu dia isi air dan masukkan mayat Kelly dalam tong tu. Lepas tu dia tutup rapat dan simpan tong tu dalam satu bangunan terbiar. Tempat dia sendiri kerja. Dan benda paling gila, tong tu duduk dekat situ selama 2 tahun. Selama 2 tahun, mayat Kelly dia simpan macam tu. Dalam tong yang ditinggalkan macam barang lusuh. Tak ada siapa tahu, tak ada bau, tak ada bunyi, tak ada orang syak apa-apa. Lagi sedih, bangunan tu bukannya jauh, dekat je dengan rumah Kelly. Tempat yang mak ayah dia selalu lalu. Kadang-kadang berhenti depan tu, tampal poster buat pencarian. Tapi, tak pernah sekali pun diorang tahu anak diorang ada dekat situ, dalam bangunan tu, dalam tong tu. Dan selama 2 tahun, Christy terus hidup macam biasa. Macam tak ada apa-apa yang jadi. Bila polis bawa keluar tong tu, semua orang yang ada dekat situ terdiam tau. Sekeliling terus senyap, tak ada siapa sangka dalam tong yang nampak macam barang buangan tu, ada mayat budak umur 4 tahun yang hilang 2 tahun lepas. Dan bila penutup tong tu dibuka, yang keluar bukan sekadar bau atau kesan fizikal, tapi perasaan sedih dan kecewa. Polis yang bertugas hari tu, ramai yang tak dapat tahan air mata. Beberapa orang tunduk, ada yang menangis senyap. Benda tu terlalu berat walaupun untuk orang yang dah biasa dengan jenayah. Korang bayangkanlah, Mark Kelly, judi, masa tu ada tau. Dia cuma berdiri, pandang tong tu macam tak percaya. Mulut dia tak sebut apa-apa, tapi mata dia cakap semuanya. Marah, kecewa, sedih, semua perasaan tu berkumpul serentak. So memang susah nak bayangkan apa yang dia rasa bila tahu apa yang dia cari hari-hari rupa-rupanya dah ada depan mata dia selama ni. Tapi dalam keadaan macam tu. Dia pernah cakap dalam satu temu bual, kalau aku ambil nyawa sendiri, maksudnya dia menang. Dia dah ambil anak aku, dia takkan ambil hidup aku juga. Jadi dia pilih untuk teruskan hidup, dia lawan semua rasa tu, tapi kalau tanya luka tu tak pernah sembuh lah. Sampai hari ni pun, dia masih bawa trauma tu ke mana-mana dia pergi. Dan dia cuma belajar hidup dengan kehilangan tu, tapi dia tak pernah lupakan. Mark Christie akhirnya dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Tak ada parol, tak ada peluang untuk bebas. Dan masa tu semua orang rasa lega sekurang-kurangnya keadilan untuk Kelly dah ditegakkan. So dia takkan keluar, dia akan habiskan sisa hidup dia dalam sel. Tapi beberapa tahun lepas, keluar satu cadangan undang-undang baru dekat New York. Undang-undang ni cakap, kalau banduan dah capai umur 55 tahun dan dah jalani sekurang-kurangnya 15 tahun hukuman, dia boleh mohon untuk parol. Tak kira kes tu berat mana pun, asalkan syarat umur dan tempoh penjara tu cukup, dia boleh minta untuk keluar. Dan benda tu buat Mark Kelly
rasa macam luka lama dikoyak balik. Sebab sekarang ada kemungkinan orang yang bunuh anak dia yang simpan mayat tu 2 tahun dalam tong boleh bebas satu hari nanti. Jalan-jalan dekat luar, hirup udara bebas sedangkan anak dia dah tak ada. Judi pun tak duduk diam, dia terus bangkit, dia fight habis-habisan, dia turun ke medan, masuk forum, keluar kenyataan awam, dia lawan undang-undang tu, dia nak pastikan walau apa pun yang jadi, pembunuh tu tak akan keluar dari penjara bukan sehari, bukan sesaat. Dan sampai sekarang dia masih berdiri dengan prinsip tu. So guys, itulah kisah yang menyayat hati penantian yang berakhir dengan jawapan paling pedih untuk seorang ibu. Selama 2 tahun dia cari anak dia tanpa henti, tapi rupa-rupanya anak dia tak pernah hilang jauh pun, cuma disorok oleh orang yang dia sendiri percaya. Dan kes ni jadi peringatan untuk kita semua. Kadang-kadang bahaya tu tak datang dari tempat yang kita jangka, dan kepercayaan bila jatuh ke tangan orang yang salah boleh hancurkan segalanya. Dan sekarang kita pun dah sampai ke penghujung video. Jangan lupa tinggalkan komen dan subscribe kalau nak dengar lebih banyak kisah benar yang penuh misteri dan emosi. Jumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum.